Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursajiana binti Abdul Razak. Nama Matrik 425-300-2871. Tajuk yang saya ingin bentangkan adalah adakah falsafah pendidikan guru PTE masih relevan dalam pendidikan abad ke-21? Pengenalan kepada falsafah pendidikan guru. Untuk poin yang pertama, diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh dia, KPM ni perkenalkan falsafah pendidikan guru ni kepada sebagai garis panduan utama dalam sistem pendidikan negara. Falsafah pendidikan guru juga menjadi rujukan dalam melatih dan membentuk bakal guru di institusi pendidikan guru. Ia juga nak memastikan setiap guru yang dilahirkan tu mempunyai standard kompetensi, nilai dan etika yang selaras dengan matlamat pendidikan kebangsaan. Seterusnya, menekankan guru berpekerti mula, iaitu guru bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid maupun kanak-kanak, tetapi menjadi contoh teladan kepada setiap murid dan rakan-rakan yang lain. Nilai yang boleh kita contohi seperti amanah, sabar, bertanggungjawab dan berintegrasi amat penting dalam membentuk sosial pelajar. Contohnya, guru yang berpekerti mulia ni mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan harmoni. Untuk poin yang ketiga, berpandangan progresif dan saintifik. Guru ni sentiasa perlu berfikiran terbuka, kreatif dan bersedia menerima perubahan selaras dengan perkembangan teknologi dan ilmu semasa. Pendekatan saintifik pula menuntut guru berasaskan fakta, kajian dan kaedah pedagogi yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya ialah menjunjung inspirasi negara, seperti guru ni juga berperanan merealisasikan matlamat pendidikan negara seperti melahirkan insan seimbang seperti segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan memahami dasar semua ni, terdapat halus hujung pendidikan negara. Guru juga dapat memastikan pengajaran mereka menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Seterusnya, pembentukan holistik, iaitu falsafah pendidikan guru menekankan keseimbangan intelek, rohani dan jasmani. Falsafah pendidikan guru ni menekankan kepada pembangunan guru secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek akademik. Guru perlu memiliki ilmu pengetahuan seperti intelek, pegangan nilai dan spiritual, iaitu rohani, kestabilan perasaan, emosi serta kesihatan seperti jasmani. Keseimbangan ini penting supaya semua guru mampu berfungsi secara efektif dalam pelbagai situasi pengajaran dan pembelajaran. Untuk poin yang kedua, masih relevan untuk melahirkan kepribadian guru yang tinggi, bukan sekadar penyampai ilmu, iaitu dalam abad ke-21 ni, guru bukan hanya menyampaikan kandungan pelajaran, tapi berperanan sebagai pembimbing kepada semua murid-murid, iaitu mentor dan role model kepada pelajar. Guru berkepribadian tinggi menunjukkan akhlak dan etika kerja dan berdisiplin serta berintegriti yang baik, sekaligus mempengaruhi pembentukan sosial secara positif. Poin yang ketiga, penting dalam menangani isu sosial pelajar abad ke-21, iaitu pelajar masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran seperti pengaruh media sosial, sejarah disiplin, tekanan emosi dan krisis nilai. Guru yang holistik juga mampu membimbing pelajar ni bukan sahaja dari segi akademik, tapi guru tersebut juga perlu memastikan pelajar tersebut dapat melakukan kemahiran. Tetapi guru juga perlu memberi sokongan emosi, nasihat moral serta membentuk tingkah laku yang baik selaras dengan keperluan semasa. Seterusnya, guru sebagai ejen perubahan, iaitu poin yang pertama, guru berperanan membentuk masyarakat berilmu dan beretika.
iaitu guru merupakan individu yang penting dalam membina generasi masa depan iaitu melalui proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Guru ni dia menyampaikan ilmu, pengetahuan iaitu serta menerapkan nilai murni seperti amanah, hormat, tanggungjawab dan kerjasama. Peranan ni dapat membantu melahirkan masyarakat yang bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi mempunyai etika dan jati diri yang kukuh. Pada abad ke-21 ni memerlukan guru yang menyokong inovasi pemikiran kritis dan kreatif, iaitu pada pendidikan abad yang ke-21 menuntut kaedah pengajaran yang dinamik, iaitu berpusatkan pelajar. Guru tu perlu menggalakkan pelajar berfikiran secara kritis dan kreatif, seperti menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dalam kerja sekolah maupun dalam perbincangan dalam kelas. Penggunaan strategi seperti pembelajaran berdasarkan projek, kolaborasi, teknologi digital menunjukkan peranan guru sebagai pencetus inovasi di dalam bilik belajar. Poin yang ketiga, selari dengan keperluan revolusi industri 4.0, iaitu revolusi industri 4.0 ni dia tekankan penggunaan teknologi seperti buatan AI, automasi dan internet. AI yang seperti kita ketahui, pelajar-pelajar ni, contoh guru memberi satu soalan, pelajar tu cuma guna AI untuk dapat idea kat situ. Guru perlu bersedia menyesuaikan pengajaran dengan berkhidmat ni, seperti pelajar celik teknologi dan memberi kemahiran di masa hadapan. Dengan ini termasuk juga platform digital seperti pembelajaran talian dan integrasi teknologi dalam PDP. Penguasaan ilmu dan kemahiran digital. Untuk poin yang pertama, falsafah pendidikan guru ni tekankan guru berilmu progresif dan saintifik. Dekat sini guru tu memiliki pengetahuan yang luas serta sentiasa meningkatkan profesionalisme diri, iaitu guru progresif, bersikap terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan pendidikan. Contohnya guru ni saintifik, dia mengamalkan pemikiran logik seperti berasaskan bukti dan kajian akan membuat keputusan pedagogi. Ciri-ciri dia menjadi asas kepada penguasaan abad ke-21. Seterusnya, literasi digital. Guru perlu mahir menggunakan peranti dan aplikasi digital seperti komputer, tablet, platform kemahiran pembelajaran, persiapan pendidikan, AI. Literasi digital juga meliputi keupayaan menilai kesahihan maklumat seperti keselamatan cyber, etika penggunaan teknologi supaya dapat memimpin pelajar menjadi pengguna digital yang berhemah. Contoh bukan seperti pelajar hanya menggunakan AI ni, dekat situ cikgu bagi soalan, jadi aku cuma copy kat situ, tak boleh. AI ni hanya untuk cikgu bagi soalan, kita cuma pergi kepada ChatGPT, ambil je idea-idea kat situ, kita olahkan balik dengan ayat sendiri. Seterusnya, PDP berasaskan teknologi. Pengajaran dan pembelajaran kini banyak memanfaatkan seperti slide, interaktif, video pembelajaran, kuis dan dalam talian serta kolaboratif. Penggunaan teknologi ini menjadikan PDP lebih menarik, dapat menarik minat pelajar-pelajar supaya dapat masuk kelas. Dengan cikgu ni dia menggunakan slide yang cantik dengan menarik, pelajar kan menarik minat. Pembelajaran dalam talian, iaitu model pembelajaran dalam talian menggabungkan kaedah bersemuka dengan pembelajaran dalam talian. Guru perlu menguruskan kelas digital, menyediakan bahan pembelajaran seperti pembelajar serta memantau kemajuan pelajar secara maya.
Contoh pendekatan ni memberi fleksibel masa dan tempat selaras dengan keperluan pada masa kini. Amalan nilai profesionalisme. Poin yang pertama, etika, accountability dan integriti guru kekal penting. Contoh dia, guru ni perlu amalkan etika keguruan yang tinggi dalam setiap aspek tugas seperti pengajaran, pentaksiran dan pengurusan pelajar. Accountability ni merujuk kepada pelajar tanggungjawab terhadap amanah yang berdidik, manakala integriti pula melibatkan kejujuran, ketulusan dan konsistensi dan tindakan. Contoh nilai profesionalisme ni dapat memastikan kepercayaan kepada masyarakat ni terhadap guru tersebut. Dalam dunia digital ni juga, seterusnya relevan dalam era media sosial dan keterbukaan maklumat, iaitu dalam dunia digital, tingkah laku dan kenyataan guru tu mudah diperhatikan serta ditularkan. Oleh itu, guru perlu lebih beretika ketika menggunakan media sosial seperti menjaga batas komunikasi dan imej profesional, seperti keterbukaan maklumat juga menuntut guru menyampaikan fakta yang sahih serta mengelakkan penyebaran maklumat yang tak tepat. Contoh macam sebelum kita nak sebarkan sesuatu maklumat tu dalam media sosial, kita perlu lihat betul ke tak benda ni sahih ataupun tidak. Jangan melulu untuk sebarkan benda yang tak sahih. Seterusnya, guru menjadi role model kepada sasiah pelajar. Pelajar ni menjadikan guru sebagai contoh tingkah laku dia, pertuturan cara berfikir. Sikap guru yang berdisiplin seperti penyayang, adil dan bertanggungjawab akan dicontohi oleh pelajar. Contoh dia macam amalan nilai profesionalisme guru ni bukan sahaja memberi kesan kepada reputasi guru, malah membentuk sasiah nilai dan generasi muda. Contoh dia beri contoh dekat anak murid dia. Contoh macam cikgu tu menunjukkan teladan yang baik, jadi anak murid dia pun akan mengikut apa yang cikgu dia lakukan. Pembelajaran sepanjang hayat. Falsafah pendidikan guru ni menggalakkan guru untuk menambah ilmu seperti menekankan profesional keguruan ni memerlukan ilmu secara berterusan. Guru tak boleh statik dengan pengetahuan sedia ada. Sebaliknya, guru tu sentiasa memperbaharui kemahiran pedagogi seperti kandungan mata pelajaran serta perkembangan pendidikan semasa. Amalan ni memastikan kualiti pengajaran ni secara relevan dan berkesan. Contohnya, guru ni bukan sahaja tumpu terhadap contoh satu buku, tapi dia perlu juga mencari maklumat tu di internet, contoh dekat AI, untuk membagi dia lagi tambah idea mengajar kanak-kanak. Seterusnya, kursus dalam talian. Perkembangan teknologi ni membolehkan guru mengikut pelbagai kursus secara fleksibel seperti platform e-pembelajaran, kursus dalam talian. Dia bantu guru untuk tambah pengetahuan baru seperti digital, pentaksiran dan alternatif seperti inovasi PDP tanpa kekangan masa dan tempat. Seterusnya, microcredential. Contoh dia macam persijilan kemahiran khusus dalam tempoh masa yang singkat. Contoh dia, guru ni meningkatkan kompetensi profesional dia secara lebih fokus. Contohnya macam teknologi pendidikan, reka bentuk pengajaran atau kepimpinan bilik darjah. Ia juga menyokong membantu pembangunan kerjaya guru tu lebih berperingkat. Seterusnya, latihan TVET dan STEM, iaitu latihan seperti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta STEM, sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik juga membantu guru menguasai kemahiran praktikal dan teknologi terkini. Pendedahan ni juga dapat membolehkan guru melahirkan pelajar yang bermartabat tinggi, inovatif dan memenuhi keperluan pasaran kerja dan masa hadapan. Kepekaan terhadap kepelbagaian pelajar. Falsafah pendidikan guru ni tekankan perkembangan individu dan masyarakat. Contoh dia macam penekanan ni memberi
Pendidikan guru ni potensi setiap individu tu secara menyeluruh serta menyumbangkan kepada keharmonian masyarakat. Guru juga perlu memahami latar belakang, kebolehan dan keperluan pelajar yang berbeza supaya proses tu pendidikan berlaku secara adil dan berkesan. Contoh dia macam pendidikan inklusif ni memastikan semua pelajar tanpa mengira kebolehan atau kekurangan ni mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa perbezaan. Contoh macam pelajar ni dia lemah, pelajar ni dia cepat belajar macam tu. Guru tak perlu bandingkan. Guru perlu mengubah sesuai kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar, pentadbiran supaya sesuai dengan keupayaan pelajar yang pelbagai. Seterusnya, pelajar keperluan khas. Guru perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran asas dalam mengendalikan pelajar keperluan khas seperti autism, disleksia atau masalah pembelajaran lain. Kepekaan ni seperti pedagogi khusus penting bagi membantu mereka belajar dengan optimal. Seterusnya, kepelbagaian budaya dan globalisasi. Kelas abad 21 ni terdiri daripada pelajar berbagai kaum, agama dan budaya. Guru ni perlu memupuk sikap hormat, toleransi, faham setiap antara budaya ni. Contoh macam Islam, Cina, kaum-kaum seperti selain pada Melayu ni, kita tak boleh untuk Islam, Cina. Elemen globalisasi ni perlu menentukan guru meledakkan kepada pelajar kepada perspektif antara bangsa supaya mereka boleh dengan sifat yang terbuka dan menghadapi dunia global. Penghasilan model insan berkualiti. Matlamat falsafah pendidikan ni selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kedua-dua dia menekankan pembangunan insan seimbang seperti intelek, kerohani, emosi dan jasmani. Guru ni berperanan merealisasikan hasrat ni melalui pengajaran, pembentukan nilai dan pembangunan potensi secara menyeluruh. Relevan untuk melahirkan pelajar, contoh dia kemahiran abad ke-21 ni, kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreatif sangat diperlukan dalam dunia moden. Guru ni perlu menerapkan kemahiran ni melalui aktiviti PDP yang interaktif berpusatkan pelajar. Seterusnya, berdaya saing global. Pelajar perlu bersedia menghadapi persaingan di peringkat antarabangsa dari segi akademik, kemahiran dan kerjaya. Guru membantu dengan mendedahkan pelajar ni kepada penggunaan bahasa antarabangsa, teknologi dan isu global. Contoh macam dekat sekolah sekarang pun tak menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu, menggunakan English. Contoh macam sekolah Cina tambahnya Mandarin, Tamil, macam tu. Berakhlak. Poin contohnya berakhlak. Selain kecemerlangan akademik, pemberian akhlak mulia juga dititik beratkan. Contoh dia, guru ni dia menerapkan nilai hormat seperti amanah, disiplin dan tanggungjawab bagi melahirkan insan seimbang seperti memberi nasihat kepada masyarakat. Kesimpulannya, falsafah pendidikan guru ni masih relevan. Contoh dia, walaupun sistem pendidikan yang telah mengalami banyak perubahan, prinsip asas ni dalam falsafah pendidikan guru masih sesuai dan diperlukan dalam membimbing profesion guru masa kini. Seterusnya, prinsip asas yang kekal. Pendidikan sahaja yang mudah berubah. Contohnya nilai seperti keseimbangan insan, profesionalisme dan pembentukan sosial tetap menjadi teras. Namun, kaedah pelaksanaan ini berubah dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan keperluan pendidikan semasa. Poin yang ketiga, guru abad ke-21 ni mengintegrasikan nilai falsafah pendidikan guru dan teknologi dan pedagogi moden. Contoh dia macam guru ni perlu menggabungkan nilai tradisional keguruan dengan kemahiran digital, inovasi pedagogi dan pendekatan pembelajaran terkini supaya pendidikan dengan relevan serta melahirkan generasi masa hadapan dan berkualiti. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari pembentangan saya. Terima kasih.